Wih. Oh ya Allah. Subhanallah. Wih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Wih. Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Wih, dikejar wih. Dikejar wih. Dikejar dia. Dikejar dia. Wih. Ya Allah ya Allah ya Rabbi subhanallah subhanallah walhamdulillah. Wih, lajunya pergerakan dia. Wih. Terus. Wih, hilang. Asal Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wih, aku goyang terus, wih. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wih, tinggi dia melompat. Wallahu akbar. Woi, Allahumma salli ala sayyidina. Woi, Allah ya Rabbi. Wa ala sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar. Woi, kita gerak ke depan, woi. Kita gerak ke depan. Kau tengok dia bagian sebelah kiri ke? Kita gerak ke depan. Dia bisa sebelah kiri. Dia bisa. Man? Kubur baru, weh. Kubur baru. Kubur laki. Kubur baru. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, mana jalan kita? Tak ada jalan ni. Aku tak tahu. Jalan ni, woi. Kiri kanan kau. Keluar je. Woi. Belakang kau. Kiri kau. Belakang kau. Aduh. Tahu aku. Woi, aku kiri. Lagi assalamualaikum. Woi, apa ni terbang? Woi, terkejut aku. Astagfirullahaladzim, terkejut. Sumpah aku terkejut. Woi, apa sih? Allah. Woi. 11 minit ada emergency, geng. Tadi pun kawan dia datang ambil. Dia datang rumah aku tadi. Dia nak sampai tadi. Lepas tu kawan dia call. Kata benda apa tak, aku pun tak tahu. Dia pun kalut-kalut tadi. Terus, cerita. Lepas tu dia kata, Oi. Jangan pukul aku. Allah. Woi. Saya minta tolong jangan pukul. Siulah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kata ada orang, memang kita dah nampak ada orang. Rumah pun tak ada weh kat sini. Aku takkan tahu. Kalau aku tak nampak, aku takkan bagi tahu kau aku nampak. Aku nampak kat situ lebih kurang 4-5 orang. Ni aku tengah ni, kau tengok ni. Aku punya kerusi ni, kau tengok. Kursi aku ni, masa aku nak live tadi, kursi aku ni berhadapan dengan ni. Ni aku nampak betul-betul. Ada 4-5 orang. Aku nampak macam ada seorang perempuan. Tak, tadi guys, dia macam ni geng. Ada cerita. Dia kata tadi dia nampak ada orang ramai-ramai.
lalu dekat sini. Tapi dia kata dia nampak ada orang ramai-ramai lalu. Saya kat tepi ni je guys, tak nampak. Base saya kat tepi ni geng. Base saya kat tepi ni baru je guys. Baru je kita orang ni susun kursi apa semua. Baru buat base kat sini. Dia kata ada orang lalu kat sini. Mana dia nampak saya kat sini pada tadi. Bukannya saya duduk jauh pun. Tak, sekarang ni suara kau dengar. Suara tu memang ada weh. Ya, maknanya memang benda tu ada. Hush. Astaghfirullahaladzim. Apa siap ni, jangan pukul aku. Tak relate dah ni tempat ni. Padahal lama gila tak buat sini, geng. Astaghfirullahaladzim. Lama gila tak buat kat sini, guys. Kat aku satu dah weh. Syuklah. Astaghfirullahaladzim. Tapi kan Daus, macam pelik tu. Daus, macam ada kampung siap. Daus. Slowkan lampu kau. Macam ada kampung siap. Daus, kat dalam hutan Daus. Tu depan sana. Kampung ke? Ada lampu. Tu. Ada lampu weh. Pergi dekat. Tu. Betul lah, ada lampu. Macam ada kampung siap. Ada kampung lah. Lampu dalam hutan siap. Ada kampung weh. Ada kampung. Tak rumah. Weh, jelas weh. Kena rapat Daus. Tu nampak rumah. Rumah ke tu? Kau nampak tak cahaya lampu banyak? Ada rumah. Nampak tak? Hilang. Daus, sekarang kau tak balik ke? Sekarang ni aku nak bagi tahu kau. Daus. Kenapa tadi? Sekejap, sekarang ni. Hilang ke benda tu? Hilang weh. Hah? Daus, sekejap. Aku nak bagi kau. Aku nak cakap dengan kau ni. Kau tak pelik ke? Kenapa kita bagi tahu kita nak collect dekat Marabuka? Uncle tak ada. Lepas tu Black ikut dengan kau tadi kan? Ha. Betul? Daripada rumah. Tak, di sini tau. Sekejap. Dia parking kat rumah. Betul kau cakap parking kat rumah. Dia parking kat rumah aku. Kenapa tiba-tiba kita cakap kat ramah Marabuka, kat sini kita explore, dia tiba-tiba ada emergency. Okey. Jap. Macam ni. Weh. Aku rasa orang takut. Kejap. Tapi betul, bila kau cakap itu, aku terfikir balik. Tadi, aku tak bagi tahu location. Aku tak bagi tahu location awal-awal kat dia. Aku just cakap, Black datang rumah, kita parah malam ni. So dia datang. On the way tadi baru aku bagi tahu. Aku cakap, Black kau update jap dekat dalam group. Lepas tu dia tanya location kat mana. Apa so aku cakap, kau ni je, kau bagi tahu location hutan Marabuka. Lepas tu 5 minit 10 minit masa aku on the way perjalanan, nanti tiba-tiba dia cakap, bang tak boleh bang, Black ada emergency. Itulah. Guys, korang pernah ingat tak Black dengan Uncle kat sini pernah kena libas, geng? Orang takut ni. Aku rasa orang goyang kat sini. Orang goyang. Korang ingat tak Black dengan Uncle pernah kena libas kat sini sampai berat kat belakang? Siapa ingat, geng? Aku dengar ada bunyi siap. Aku dengar ada bunyi. Bunyi kat depan tu. Hui. Astaghfirullahaladzim. Pelik weh ni. Mana kita nak live ni? Mana kita nak live ni? Kita fokus live dulu. Buka lagu kuat, weh. Kita buka lagu lah. Fokus dulu, weh. Tak boleh nak fokus ni. Jom.
Tangan aku goyang ni weh. Aduh, tawakal je lah weh. Takkan kita nak pindah habis weh. Uncle tak ada, Black tak ada. Aku goyang. Sini dia. Aku dah start goyang dalam tempat ni. Korang tahu tak kenapa aku lama tak dapat datang sini geng? Sebab benda ni lah. Oi, last kali kita datang kat sini yang Black dengan Uncle kena libas tu. Itu last kita orang datang. Lepas tu lama dah kita tak datang sini. Kau dengar? Astaghfirullahalazim. Aku rasa kita kena fokus dulu. Oh ya, fokus dulu lah. Fokus dulu weh. Geng. Guys, kita nak start awal geng. Kejap. Kau dengar tak? Ada dengar suara? Dengar suara weh. Aku rasa tak Daus di... Kau dengar? Weh Daus, benda ni Daus. Siaplah patutlah meremang weh. Tak boleh layan weh. Jadi kita akan mulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan juga doa, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwah min nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. وإلى أرواح من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الشيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم سلمنا سلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أخلاقنا وسلم أجسادنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. يسروا ولا تعسروا يا الله، يسروا ولا تعسروا يا رحمن، يسروا ولا تعسروا يا رحيم. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم ربي تمم بالخير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل سكينة في قلوبهم ووحد صفوفهم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alright guys. Okay, insyaAllah mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita. Apa kata kau cerita tadi, apa yang jadi tadi kat sini sebelum kita naik? Okay guys, sepatutnya tadi kita live awal, tapi geng ada beberapa perkara yang berlaku yang menyebabkan kita live lambat tadi. Disebabkan gangguan-gangguan seperti suara yang korang dengar awal tadi. Macam-macam lagi suara yang kita dengar actually, yang korang tak dengar tapi yang kita orang dengar. Ada yang kita orang tak dengar tapi korang dengar. Dan suara memang banyak yang mengganggu sehingga kita nak live pun tak boleh nak fokus tadi pada awal. Sebab tu kalau korang tengok tadi kenapa kita orang buka sound kuat-kuat, disebabkan untuk menghilangkan rasa seram dan juga menghilangkan bunyi gangguan tu kan. Kalau kita tak buka lagu tadi, lagi teruk guys gangguan tu, dan lagi banyak suara-suara yang kita dengar. Kau senyap. Banyak sekarang ni pun kalau korang dengar ada suara yang tengah menyanyi. Kalau kau dengar betul-betul kan ni, ada suara yang menyanyi.
Tadi sebenarnya geng, berdiri dari tadi. Tapi kita orang tak layan. Kita orang tak apa layan begitu. Ada suara. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Innahu min Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ni yang dekat base pun kita orang rasa dah sebenarnya. Kat base memang tak ada siapa-siapa guys. Dekat base ni pun dah rasa sebenarnya geng. Kalau kau nak tahu. Dah rasa feeling. Rasa sangat feeling geng kat sini. Tadi kita dengar ada suara subhanallah. Apa shit tu? Tengok, dia tahu kita nak cari benda tu, terus berbunyi siap. Kan? Allah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Dengar. Rasulullah Muhammad. Subhanallah Walhamdulillah Muhammad la ilaha illallah. Allah Akbar. Dengar. Woi, dekat base tadi bunyi lagi zakan, geng. Oh, salah sih. Tuh. Wih, kau lihat tu. Depan tu apa? Woi. Hai. Tuh. Siapa tu? Pokok ke? Hai. Assalamualaikum. Woi. Hilang macam tu je, woi. Aku lama siap tak nampak. Dengar. Terus. Hui. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hei. Hai. Allah Akbar. Aku seram tempat ni. Ni suara. Dos, kau tahu tak suara datang daripada... Macam kau faham tak apa yang... Suara daripada dalam tanah. Geng, siapa dengar suara daripada dalam tanah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu kalian ramai yang berada di sini. Kami datang untuk memanggil kalian. Sebenarnya apa yang pernah berlaku di kawasan ini? Kami berdua tahu. Kalian mengenali kami yang datang kemari. Lagi kalian makan jelaskan lagi diri kalian. Assalamualaikum. Ya, Masyarul Jin. Tunjukkan diri kalian. Hadir? Aduh. Sudah. Weh, suara bawah tanah ke?
Gila, seram ni, weh. Allah Akbar. Suara itu datang daripada dalam tanah, weh. Assalamualaikum. Ni dekat base pun boleh ni Daus, masalah ni. Subhanallah. La ilaha. Kami tahu ini tempat keberadaanmu, ya Masyarul Jin. Dengar, weh. Astagfirullahaladzim. Ui, ramai sini. Allah. Ramai. Allah. Allah. Assalamualaikum. Apa kata kita fokus yang tadi kita nampak kat sini dulu. Abaikan dulu. Kita fokus kat sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sini tadi. Kita fokus kat sini dulu. Ya ilah. Lagi? Wih, bunyi apa tu? Assalamualaikum. Wih, asal berdebat siap. Walaupun tak ada bunyi apa-apa. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Berbunyikan lagi ya, Jin. Assalamualaikum. Kami tahu ini adalah tempat tinggalmu, tempat keberadaan kalian. Sini kan tadi. Macam dia masuk ke sini ya. Wahai jin yang berada di sini, maka kau timbulkan sesuatu di hadapan kami. Timbulkan sesuatu ya Masyarul Jin. Aku nak fokus, geng. Bagi fokus, guys. Lagi? Hadirkan lagi. Weh, motor datang semua. Macam apa? Bukan kan? Assalamualaikum. Boleh tak kau keluar ya Jin? Jikalau kalian ada di sini, mari jelaskan diri kalian. Ayo. Salam.
Assalamualaikum. Weh, atas weh. Subhanallah, subhanallah. Kena seru ni, Daus. Daus, guna seruan lama kita, Daus. Kau berani tak? Kau nak try ke? Tak. Seru weh. Aku rasa feel dia, tapi dia tak sampai lagi. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Lagi dengan kita seru ni, benda ni boleh keluar. Lagi? Mari. Oh, sebenarnya syaitan. Korang ready, geng? Kalau yang lemah semangat tu, tolong slowkan volume korang. Slowkan volume korang. Korang memang nampak, dengar macam slow tempat ni, geng. Tapi tidak. Aku boleh bagi tahu korang tempat ni ada sesuatu, guys. Aku meremang dari tadi, tapi benda ni tak keluar lagi. Tempat ni ada sesuatu, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, astagfirullah. Ay, bodoh aku. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai jin yang berada di sini, Mari jelaskan lagi diri kalian. aku pesan korang awal-awal, geng, yang tak kuat tolong slowkan volume. Mungkin korang, kalau haters dia mungkin ingat benda ni main-main, geng. Mungkin dia tak pernah kena lagi lah. View aku ada yang pernah kena. Rasa seruan ni tak boleh korang bawa. Mungkin ada yang pening, geng. Benda ni reality pernah berlaku dekat view aku, geng. Aku cakap bukan kosong. Ramai dah. Ada yang kadang-kadang sakit kepala, ada yang muntah, ada yang diganggu. Jadi aku pesan awal-awal, yang tak kuat slowkan volume korang dulu. Ready, Dos? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan lafaz ini, aku buka jalan Di antara nyata dan bayang, di antara dunia yang nampak dan yang tersembunyi. segala yang mendengar maka bersedialah, maka pintu ini kubukakan. Wahai makhluk jin yang memerhati dalam diam, Yang menghuni ruang tanpa cahaya, aku bukan datang untuk bermain sendah tapi untuk menyentuh sempadanmu. dan menanti siapa yang berani menjawab. Ya ma'syaral jin, Aynama takunu ya'ti bikumullah jami'an, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kaf ha ya min ain sad. Ukhruj ya jin. keluarkan diri kalian. Dos. Wih, lompat siut. Aku subhanallah. Subhanallah, la ilaha illallah. Lompat siut. Wih, Asal macam mengejar siap. subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Innahu min sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Wih, dia mengejar, wih. Gila. Astagfirullahaladzim. Lagi? Tak boleh goyang siap ni. Allahumma salli alaihi wasallam. Lagi kalian, assalamualaikum. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad. Wih. Oh ya Allah. Subhanallah. Wih. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Innahu min sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Wih. Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Wih, dia kejar, wih. Dia kejar dia. Dia kejar dia. Dia kejar dia.
Wih. Hai. Kenapa tiba-tiba ada pondok ni? Dos. Allahu Akbar. Subhanallah. Weh, kita masuk weh. Masuk mana? Masuk dalam. Weh, masuk sini weh. Wih, boleh mak. Kat sini. Boleh. Masuk sini weh. Buka pagar. Buka pagar weh. Buka pagar ni. Kau jangan jauh daripada aku. Hai. Ni. Dekat sini kita buka ke? Kita buka kat sini, Dos. Boleh ni, kita buka kat sini. Weh, pondok tadi mana weh? Dos, aku tahu kat sini. Aku nampak kat sini, weh. Bukan ni ke tadi? Woi, aku nampak kubur, siut. Weh, kau nampak tak kubur tu? Sebelum ni, tak ada pondok, weh. Allah Akbar. Sebelum ni kita pergi sini, mana ada pondok? Weh, Astaghfirullahalazim. 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 pondok tu pondok apa siap? Siap, kau tengok tak masuk masa aku pergi depan tu. Ada banyak cangkul, weh. Allahu Akbar. Banyak cangkul, Dos. Astaghfirullahalazim. Betul, geng. Betul. Betul. Banyak kubur perempuan. Banyak kubur perempuan, weh. Astaghfirullahalazim. 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. Jelaskan lagi. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Lagi. Terus. Saya nampak. Ya Allah ya Ya Rabbi. Allah ya Rabbi subhanallah jalla siyut. Subhanallah walhamdulillah. Wih, lajunya pergerakan dia. Wih. Dos. Wih, hilang. Asal Allahu Akbar. 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 Wih, aku goyang Dos, wih. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Pasal benda ni kat Lahul best mulku wa ni. lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengarkan lagi.
Dengarkan lagi. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Weh, ini aku tak boleh dengar dah, weh. Dengar, weh. Weh, ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli Muhammad. ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu Akbar. Astaghfirullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu Allahumma akbar. salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lagi. Dos, dengar tak suara? Dos, kat depan tu, weh. Depan tu aku nampak. Apa tu? Ada yang baca Al-Quran ni. Astaghfirullah. Apa tu, weh? Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah. Ada yang baca. Terus kau dengar betul-betul. Allahu Akbar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wai! Allahu akbar, subhanallah. Woi, kau dengar, woi. Woi. Allahu akbar. Allahu akbar. Astaghfirullahalazim. 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 Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Allahu akbar. Allah. Allahu Akbar. Weh, tempat apa? Woi. Ni tempat apa, siut? Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Allah. Oi, aku tak boleh teruskan jap macam ni, Daus. Memang jap aku. Oi. Weh, aku lagi rela tengok hantu, weh, daripada dengar benda ni, weh. Astaghfirullahalazim. 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 Aku berembang teruk ni. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah Akbar. Siapa kau?
Siapa kau? Woi! Apa? Apa? Dia apa? La ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, la ilaha illallah. Woi, kau dengar woi? Allah, ya Allah, ya Rabbi, subhanallah. Hey. Allah Akbar. Ya Allah. Woi, kiri kanan woi. Wih, ya Allah, ya Rabbi, subhanallah. Dos, kau azan lu. Azan je lu weh, bagi kita dalam keadaan ni. Allah Akbar, subhanallah. La ilaha illallah, Allah Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله الله أكبر aku tak tahan woi woi gerak turun woi aku tinggal kereta lah ini woi Astagfirullah. Kau tak dengar ke tu apa dia cakap? Aku dengar lah woi. Bismillah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hai. Hah? Ada yang baru meninggal. Hah? Apa tu? Siapa? Mui tinggi je melompat. Wallahu Akbar. Woi. Allahumma salli ala Woi Allah ya Rabbi. wa ala sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Woi, kita gerak ke depan woi. Kita gerak ke depan. Kau tengok dia bagian sebelah kiri ke? Kita gerak ke depan. Dia pergi sebelah kiri. Dia bisa. Man? Kubu baru woi. Kubu baru. Kubu laki. Kubu laki. Kubu baru.
Weh, mana jalan kita? Tak ada jalan ni. Aku tak tahu. Jalan ni, weh. Kiri kanan kau. Keluar je. Weh. Belakang kau. Kiri kau. Belakang kau. Aduh, weh, aku. Weh, Kiri. weh, aku tu. Daus. Allah Akbar 3 kali sama-sama. Weh, kaki aku melekat, weh, kaki aku melekat. Tolong. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Muhammad wa la ilaha Muhammad la ilaha illallah. La ilaha. Kubur baru, weh. Kubur baru, weh. Kubur baru. Loh, aku rasa sini kubur. Sini kau. Aku dah tahu mainan benda ni. Sini kau. Aku dah tahu sekarang ni. Sini. Okey. Kau perasan tak? Oh, Allah. Kita belok kiri. Kita nampak terus berubah jadi kubur kan? Ya. Aku rasa mungkin ada kubur lama kat sini ni. Sebelah kiri ni. Kau faham tak maksud dia? Kubur baru weh. La ilaha illallah. Weh, kubur laki, weh. Kubur laki, kubur baru. Batu nisan laki, weh. Akbar. La ilaha illallah. Allah Rasulullah. Sayyidina Rasulullah. Allah Allahu Akbar. Weh, atas pokok, weh. Atas pokok, weh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kau ingat tak? Kau azan tak habis lagi ni, weh. Sambung balik, weh. Sambung balik, Daus. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh, kena sikit. Menggeletar siap aku ni. Daus, azan Daus. Subhanallah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
Ya Allah, ya حي على الفلاح. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Weh, aku tak tahan tau. Sumpah aku tak tahan. Belah siap daripada sini weh. Belah weh. Tak boleh weh. Belah weh. Belah. Ramai. Allah. Ramai weh. Astagfirullahaladzim. Weh, serius ramai cik. Ramai weh. Suara perempuan semua weh, geng. Allah masuk. Dah azan kau tak habis kali kedua weh. Weh, Muhammad Rasul. Aku tak boleh weh. Kepala aku sakit weh. Terus weh, terus. Tak boleh ni. Kena habiskan azan terus. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 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 La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Allah Akbar. Kau dengar? Geng, aku lag ke tak geng? Dengar? Aku tiba-tiba lag ni. Dengar? Ada orang baca Fatihah. Oi. Boleh kau cal Dah situ. Datang daripada bawah tanah yang suara ni. Jikalau kau betul-betul yang membaca, bacakan lagi. Allah.
Diam weh. Dah tak ada bunyi lah. Oi. Oi, aku rasa jangan duduk kat base lagi. Kita turun dulu kejap weh. Baik kita pergi kat tempat hutan yang kita masuk tadi. Tapi kosong lah ni. Kosong weh. Dah tak ada bunyi lah. Oi. Astagfirullah. Kosong lah. Tenang dah rasa ni. Kenapa ya? Diam. Assalamualaikum. Okey sikit ni. Kita rest dulu sekejap. Terus. Tapi jangan kat sini. Kita pergi bawah tempat tadi kita. Kita pergi bawah. Ni jarang berlaku ni tu. Masa apa dia terus ni? Weh, kat bawah kak. Tak boleh. Kita pergi bawah dulu. Tak boleh. Tak. Sekejap. Kita nak balik. Baru kita balik terus. Tak boleh terus. Kita dah tak boleh duduk situ. Lepas ni kita kena buat base tempat lain ni. Tak boleh buat base situ. Aduh, kerusi kita tak ada ni. Sudah okey kot. Oi, tapi lepas pada baca surat, lepas pada ada suara yang baca Fatihah tu terus diam weh. Kau tak perasan ni? Ya, masa benda tu baca terus senyap. Kejap guys, kejap ni. Ya, keliling dulu. Suara binatang ke apa. Subhanallah, amin. Illallah, Allahu Akbar. Allah Akbar. Subhanallah, amin. Wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ay, goyang siot. Oh, aku. Guys, aku bagi tahu. Aku bagi tahu korang Dia punya seram. Dia punya menggigil. Dia punya meremang. Tak sama Oi, macam lain orang weh. tempat lain. Betul tak, Us? Lain weh, Kau rasa lain. benda tu? Rasa? Tak sama, geng. Tak tahu. Aku nampak benda lain lagi okey aku rasa, weh. Menggigil sekejap tadi.
Kau menggigil juga, Daus. Oi, menggigil syak aku. Guys. Daus. Kubur tadi tu. Kubur baru, weh. Kubur baru. 2 ke pula tu, weh. Kubur baru, siap. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahalazim. Subhanallah, alhamdulillah. Illallah, Allahu Akbar. Geng, macam-macam kita dengar suara perempuan menjerit. Ini peringatan, geng. Astagfirullah. Dosa kami, ya Allah. Geng, aku kalau pergi tempat ni kan, ingat tu aku dosa-dosa, geng. Berapa banyak dosa kita. Allah. Perempuan menjerit, suara lelaki menjerit kena sebat. Ada suara. Aku rasa macam ada suara tadi. Suara macam kalau kau pergi kubur je. Ada ustaz yang baca. Kalau kau pergi kubur, siapa pernah pergi kubur orang meninggal? Oh ya, aku benci sunyi macam ni, weh. Sunyi pula ni. Weh, sunyi sangat je ni. Nak stop ke macam mana ni? Terus. Risau kat sunyi macam ni. Kau dengar? Kat dalam. Kat dalam ni. Kat dalam ni. Kalau nak kata suara pada masjid tak ada kan kat sini. Surau pun jauh. Dos. Pondok tadi pondok apa, weh? Aku tak tahu. Pondok tadi. Kat mana tu ada pondok? Dalam tu ada cangkul apa semua kan? Ada cangkul. Kat sini geng hutan. Ini pondok sawit, guys. Mana datang pondok tu? Dos. Dia dekat dengan base kita tau tadi, pondok tu. Tapi bila tengok mata kasar, tak ada pondok tu. Weh, kau jangan cerita pasal pondok. Kubur tu pun kau tak boleh cerita lagi, weh. Kubur tu pun tak boleh cerita lagi. Apa yang baca ni? Apa yang baca? Dos, kat depan ni, Dos. Kat depan ni membaca ni, kat depan ni. Ni membaca ni kat depan. Datang. Tengok baca kat depan ni.
Masuk ke depan. Tuh. Ini. Dia mengaji baca Al-Quran ke dalam. Dia kat dalam ni aku dengar. Macam surah Yasin. Macam surah Yasin. Depan dia. Cuba slow kita dengar. Dengar lagi. Allahu Akbar. Astagfirullah. Petik gambar. Petik gambar apa? Kenapa di sini sekejap? Depan ini weh. Allah Akbar. Sangat dekat dengan kalian. Astagfirullah. Meninggalkan harta dan juga keturunan kalian. Macam atas kepala kita lah, Ros. Macam atas kepala pun ada. Sini pun seram masalah dia. Memang tak nampak apa-apa tapi seram je. Oi. Oi. Oh. Siapa kita? Aku rasa kita. Astagfirullahaladzim. Azan kau tak bersedih kan? Oi. Oi. Ada kubur apa atas tu, weh? Ada kubur lagi, weh. Ada kubur. Kubur, weh. Kubur siapa shoot kat situ? Ke kubur ni yang kita nampak tadi, Dor. Astagfirullahaladzim. Das, kita bisa pandas. Hai. Mana kubur tu? Tadi nampak kubur siap. Hai, apa berubah jadi pokok siap? Hai. Woi, betul kan kita nampak kubur kan? Macam kubur tadi. Apa berubah jadi pokok?
nampak pokok tadi tu. Tapi macam bukanlah. Kesal pandang. Tempat ni tak boleh dah kita nak teriak-teriak dus. Jom mari. Jom mari. Hai. Ada komposian. Nampak kubur lagi. Ada lagi. Asal ada kubur lagi weh. Yalah kubur lagi ni. Ni kat bawah pula ada kubur. Hai. Hai. Allahu Akbar. Ni kubur betul ni. Kubur. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Astagfirullah. Betul-betul depan kita orang. Tadi tak nampak. Sekejap, kita naik balik, weh. Weh, jangan tu. Tu, kita naik balik, weh. Weh, jangan, weh. Hai. Mainan mata kita ni, weh. Mainan mata kita. Mainan mati kita tu. Oi. Oi, tak boleh. Okey, boleh. Kejap. Masa makin pelik weh tempat ni. Makin pelik weh tempat ni. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jom. Tak, aku takut gambar banyak-banyak. Takut gambar banyak-banyak. Snap dia terus. La ilaha illallah. Subhanallah. Ya ilallah. Brightness ko. Terangkan. Tengok. Tak ada apa. Tengah-tengahkan sikit dah. Aku takut saya select ni nampak gambar lainnya ni. Risau juga aku. Tak ada apa ni. Tak ada apa-apa lah. Sekejap saya zoom sikit. Kau zoomkan ke skrin phone aku. Sekejap. Okey, aku dah zoom. Ni baru terang. Tak ada apa-apa lah. Tu. Tapi nampak macam pagi kan. Wah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Woi. Siap. Okey, aku dah zoom. Ni baru terang. Tak ada apa-apa lah. Tu. Tapi nampak macam pagi kan. Wah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar.
Woi. Aduh, siap. Bodohnya. Hai. Weh, keluarlah dulu sikit. Tengok balik. Lampu kau. Yang kau zoomkan. Woi, tak ada. Mana? Tak ada, woi. Lagi? Tak ada. Scroll lagi. Tak ada, tak boleh scroll lah. Yang ni kalau aku scroll lagi ni, kejap lagi keluar pula benda lain. Ini baru keluar gambar Mi. Gambar Maggie. Aku select kejap lagi keluar gambar lain pula ni. Tak apa juga tau. Bukan gambar jubur kau. Ah, tak apa lah. Hai, mana dia? Tak ada, woi. Hai. Geng, ada siapa-siapa access tak? Astaghfirullahalazim. Betul ke aku tengok tadi tu viewer? Weh, betul lah Daus. Betul lah kot. Cuba double check Daus. Cuba double check galeri kau. Aku dah check dah, tak ada. Kau tengok. Kat kau aku boleh tunjuk lah. Cuba tengok. Sekejap. Tak ada. Okay, ni gambar. Sekejap. Ini gambar baru ni. Ni pukul 4.11, 4.11. Hai? Mana dia? Mana siap? Asal tak ada? Tak ada lah. Mana ada? Tak ada siap. Memang tak ada, geng. Memang tak ada. Tak ada, guys. Memang tak ada, geng. Tak ada. Tak ada, weh. Tak ada. Kejap, Allahu Akbar. Semua korang nak tengok. Tak ada, geng. Ini gambar pertama. Kilas tali gambar keluar ke gambar Maggie. Tak ada. Kau harus bercek. Memang tak ada. Tak ada lah. Ya Allah, tak ada guys. Astagfirullahaladzim. Dah dari tadi bagi tunjuk view dia ni. Gambar Maggie ada lah.
Tak ada. Ujung sebelah kiri. Tak ada guys. Gambar Maggie tu gambar lain, geng. Gambar Maggie tadi. Sebelah kau slide. Pukul 2, slide 3. kiri. Muka aku tadi SS di SS. Ha. Tak ada. Cuba slow. Bagi tunjuk Astaghfirullahalazim. Vivo bagi orang puas. Tak ada lah, geng. Kau nampak apa-apa dah? Tak ada kan Ni memang. tadi Bibi bagi. Nampak ni Bibi. Ini yang gambar tadi. Geng, siapa pakai iPhone, turutan gambar dia mengikut masa tau. Betul. Untuk pengetahuan korang, turutan gambar dia mengikut masa. Okey, korang tengok Korang tengok, ini masa pukul 4.11. Tadi kita tangkap gambar tadi pukul 4.11. Tengok. Ni pukul 2.33. Ni pukul 1 suku. Dia turutan dia ikut masa, geng. Ikut masa. Dia ada masa dia situ, turutan. Turutan dia ikut masa. Handphone Daus lah aku pegang tadi bagi tunjuk korang, geng. Dos. Siapa yang haming? Siapa yang haming kat depan ni? Ada yang haming kan? Suara perempuan siap. Astaghfirullah. Siapa yang menyanyi? Daus. Suara perempuan menyanyi. Cuba check dekat recently delete. Kak, daripada akak nak macam tu, Kak, baik akak masuk tu kat dalam rumah saya. Ada halang-halang akak semua nak tengok privasi saya. Sampai ke recently delete semua hampa nak tengok. Itu baik hang ambil tu handphone aku. Itu aku rasa bagi aku itu haters, geng. Kalau korang sampai cakap nak pergi check tempat delete, bermakna korang tak percaya. Bermakna korang cakap benda tu di delete. Faham tak? Tak payah lain, Daus. Tak apa, aku nak tengok. Kalau kata tak ada, hang bagi aku RM50. Aku buka QQ, hang bagi aku RM50. Tak apa, bagi tunjuk dia, Daus. Bagi orang puas. Masalahnya benda ni main dengan galeri, dia privacy, geng. Sama-sama bagi tunjuk kat Vivo. Senang. Okay, saya tak boleh nak tunjuk full galeri saya, geng. Saya tunjuk sini je. Okay, kau tengok, Ras. Saya tutup lampu. Okay. Recently delete. Kau tengok, Tak boleh. Tu.
Okey, aku buka QQ, kau bagi 50 kat aku. Aku nak tengok nama siapa tadi. Kau pergi dekat second account aku, kau tengok QQ kat situ, kau bagi aku 50. Tobat dia tak bagi, geng. Jenis macam ni, dia suka argue je. Betul. Okay. Sekarang ada yang menyanyi siap tadi. Macam mana kita nak duduk dekat base ni kalau macam ni? Macam mana duduk base ni? Dah halang dengan QQ saya pun tak jalan, geng. Nah. Hari? Last sekali lagi. Lagi? Kenapa aku rasa macam meremang tau sih? Astagfirullahaladzim. Masih meremang, geng. Tak tahu kenapa. Meremang je. Meremang je. Meremang, Lagi, Assalamualaikum. Woi, apa ni terbang? Woi, terkejut aku. Astagfirullahaladzim, terkejut. Sumpah aku terkejut. Woi, apa sih? Allah Akbar. Woi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Woi. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Wih. Dengar sekali lagi. Laju siap dia melompat. Jelas sekali lagi. Lagi. Begitu. Kat sini tadi weh aku nampak. Kat sini tadi siap aku nampak. Astagfirullahaladzim.
siap yang terbang tadi. La ilaha illallah. Ni sunyi tak, geng? Ni sekarang bunyi tadi tu tak ada. Tapi ada benda yang... Oh, geng, 10 jam kita orang sini, 10 jam juga tak bergerak daily, geng. Aku tak tahulah view yang masuk hari-hari ni. Tak pernah nak bantu. Susah kalau dapat view macam ni, geng. Nasib ada view-view yang terawal bantu gerakkan. Astagfirullahaladzim. Berapa jam dah kita orang kat sini. Begitu juga, geng, daily, geng. Nasib orang awal-awal bantu. Orang ni memang nak tengok saja, geng. Pergilah bantu, geng. Kita pakai tenaga. Orang nak tengok kan, kita orang ni, aku ni boleh stop dari tadi dengan Daus, geng. Tapi daily kita orang tak sampai. Kita orang tak sampai. 3,000 orang kat dalam, geng. Pergilah gerakkan Bang Akak ramai-ramai. 10 jam kat sini, 10 jam juga tak bergerak, geng, daily. Pergilah bantu. Ni orang sama juga yang bantu, geng. Pergilah ramai-ramai. Bagilah semangat. QQ aku tadi pun 13% je, geng. Sorry. Tak sampai. 9% aku cek tadi. 9%, geng. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Karim. Orang harus terima kasih dekat view yang awal, geng. Orang bantu. Ini kita fokus, geng. Langsung tak bergerak. Sebab tu selalu, kenapa kita cakap daily, geng. Sebab tu kenapa selalu kita push daily. Sebab macam ni lah. Bila sebut pasal daily, orang keluar, geng. Ini normal. Panskat pun tak nak. Apa benda lah. Hari-hari duduk tengok. Tapi tak nak bantu. Sekali-sekali tu bantulah, bang. Weh, kenapa tak boleh tu? Ni siap. Kat mana, Siapa tu? Dengar apa di sini? Dengar apa di sini? Ha? Dengar apa depan ni tu? Hello? Astagfirullahaladzim. Wih. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Wih, dia melompat kat mana? La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Di sini. Aku rasa dia membuat pergi atas lah. Okey, macam ni, Daus. Aku pun dah penat. Hari ni tak habis. Kalau nak duduk, hidupkan sound kuat. Itu je jalan dia, Daus. Aku dah letih dah, weh, cari benda ni. Benda ni tak habis, weh. Tak habis benda ni. Beranikan diri je. Aku dah letih, Duduk lah, weh.